sekarang ada mesin macam ni. Tadi abang tu ajar. Tekan ni, pilih pembelian tiket, lepas tu pilih lokasi. Hari ni kami nak pergi Tanjung Malim. Okay, lepas tu sehala atau dua hala pilih dewasa, kanak-kanak. Lepas tu okey. Lepas tu korang pilih, kat situ ada untuk pembayaran, bayar kat sini. Ini kalau ada MyKid 13 tahun ke bawah dapat diskaun lah. Right, let's go. So receipt dia macam ni lah, tiket dia. Kita akan dapat macam ni. Dia akan print macam tu lah. So yang tu receipt. So untuk Tanjung Malim, 2 kanak-kanak, 2 dewasa, RM40.80 pergi balik. Dah, cuba scan. Scan dekat situ. Di sini lah. So kami naik daripada Serendah menuju ke Tanjung Malim, kena guna platform lah sana . So train pagi ni pukul 8 ada. Komuter Serendah cantik . Straight je jalan dia, sebelah sana. Ada berapa minit 20 minit So hari ni kami nak ambil pengalaman naik komuter pergi Tanjung Malim. Kadang-kadang bila kita dah lama tak naik transportation awam ni, kita kena belajar. Sekali-sekala, berapa bulan sekali, kadang setahun tu kami buat lah sekali kan, nak tengok perkembangan terkini . Awas kepala. Okey, kita tunggu komuter. Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita dalam video kali ini. Seperti biasa, yang masih baru di channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang loceng notifikasi supaya anda tak terlepas video-video yang terbaru daripada channel ni. So hari ni kami kat komuter Serendah. Kami nak pergi breakfast di Tanjung Malim. So ini pengalaman pertama buat anak-anak naik komuter pergi ke Tanjung Malim. So nak tengok kita breakfast di mana? Tonton video ni. Okey, train dah sampai guys. Tanjung Malim. Okey, jom. Oh, sejuk. Sejuk. Okey, perjalanan mengambil masa sekitar 30 minit daripada Serendah ke Tanjung Malim. Jom kita layan view pagi .
3 stesen saja sebelum sampai ke Tanjung Malim. Stesen Batang Kali, guys. Stesen Rasa. Stesen Kuala Kubu. Last station apa? Last station. Sekarang Kuala Kubu. Pengalaman jalan masa tren bergerak. Tukul kecemasan. Kebun orang. Dah sampai dah. Ni dekat Sempang tu. Sampai dah. Tu Bandar Tanjung Malim. KFC. Tu masjid Jamek. Stesen terakhir, Tanjung Malim. Terima kasih kerana menggunakan KTM Commuter.
Last station, Tanjung Malim. Sama-sama. Thank you for using KTM Commuter. Jom. Sila awasi langkah anda. Bagi penumpang dari stesen Tanjung Malim berjalan lambat 4 minit lagi. Ni kereta api ETS. ETS laju ni dia lain. Okay, train ni akan bergerak ke KL Central. Train yang kami naik tadi. Jom kita cari kedai breakfast. Misi mencari breakfast. Kat depan ni ada Anjung Selera juga. Banyak kedai juga situ. Dan kami nak pergi kedai lain rasanya. Sini ramai orang tak? Apa perasaan anda? Naik satu pengalaman baru lah. First time kan datang Tanjung Malim naik kereta api. Bunga apa tu? Seri pagi. Morning Glory. Ni masjid lama Tanjung Malim kat Pekan ni. Satu ketika dulu pernahlah itikaf dengan kawan-kawan sekolah kat sini. AJK masjid ni bagi tumpang beg dekat dalam tu, kami tidur kat belakang. Lepas tu malam je pergi pasar malam. Oh, kenangan. Lepas tu kat sini dulu kereta boleh cross. Ada apa tu, pagar tu kan, pagar KTM tu. Malam-malam bunyi lah loceng tu, ting ting. Ke belah sana naik tangga tinggi. Jom kita exercise. Tu dia pacak tu. Dari sini boleh nampak view. So kita nak cross ke belah sana. Ada kedai kat belah sana dekat KFC tu. Tu, tinggi tu.
Okay, kita nak tengok kedai area sana. Jom. Ada laluan dia. Sekejap lagi Papa Mama tunjuk. Tadi tak nampak. Bawah tu. Pergi KFC lah, Pak. KFC. Orang pancing yang kalah. Ni pusat bandar. Dulu sebenarnya saya ingat Papa lah, jalan dia cross je macam ni. Cross ke sana. Daripada sini kan. Lepas tu dia terus je kat sini. So dekat sini ni dia ada yang pagar yang selalu kau tengok. Dia ada bunyi loceng tu. Ting ada orang jaga tu. Kereta semua akan berkumpul lah kat sini. So sekarang ni dia dah tak boleh lah. Dia kena ikut ni lah, pusing macam ni. Ni ikut pusing daripada sana kan. Ni pekan Tanjung Malim belah sini. Kalau terus lagi dah masuk Hulu Selangor. Table 10. Kedai ni ramai guys, kedai ni ramai. Kedai apa ni? Gerai Abdullah. Betul-betul kat depan TM Tanjung Malim. Bersih. Sama dia. So kita rasa mi kari. Rasap ni. Alhamdulillah, kami dah sarapan pagi tadi. Di kedai tu ramai orang . So ada order yang agak lambat sikit . So kalau korang yang pernah makan di situ, kongsikan pengalaman korang. So kita orang ronda-ronda belah-belah pekan ni. Sini belah sini macam orang tak masuk sangat . KFC ni lama dah ni. Daripada zaman saya sekolah-sekolah dulu. Bayangkan tahun 1999 pun saya pergi sini dah ada . Jalan Rumah Rehat. Ni watak-watak orang terkenal dunia kot. Warna-warni cantik. Tandas. Ini dia panggil sarang art. Tahu tak? Pernah tengok cerita hantu Kak Limah tak? Zombie Kampung Pisang. Inilah pengarah dia. Kedai pengarah dia. Tapi tutup. Tengok ni. Acar. Apa ni? Seni. Seni besi. Seni nampak?
Nampak klinik desa Kampung Pisang. Tu pelik-pelik nampak. Sampan tapi Tengok. Petang. 11. lock up geng-geng tak puasa nampak. Plastik hitam. Tu. Geng plastik hitam. Nampak lah. 3.30 PM ke 11 PM buka. Warung Pak Jabir. Kami tak bawa stiker pula ini. Ada dalam kereta ni. Sarang aku. Oh, ini van idaman ni. Dapat sebiji kombi ni. Memang kembali kepada camper van lah. Memang selesa. Luas kombi ni. Kereta api dia ada sistem yang kalau dia tekan tu nanti dia boleh lepaskan satu gelabak kan. Ini pergi sana lah. Mana ada masa dekat. Dek, pergi kacau dek. Pergi kacau. Kejam kau. Ada apa-apa suruh. Jom ni, laluan berjalan kaki. Gravity. Tepi sikit. Bola nak sangkit tepi. Bergema. Tu, mala sana, kiri. Komputer dah sampai guys. Lari sikit. Tak sempat. 3 minit yang jatuh dari lari. Tak sempat guys. Kita dah jalan dah. Okay guys, sebab lambat beberapa saat kita catering guys. So kita kena tunggu berapa minit lagi? 45 minit lagi. No. Tayar dia ni. BTS. Jom guys. Sampai awal pula. Tapi komputer awal pula guys. Oh, tak sampai setengah jam. So kalau ikut jadual 11.35 dia akan jalan. So alhamdulillah Yes, baru dia sampai. train sampai awal. So boleh lepak dalam sejuk sikit lah. So stay juga 45 minit tunggu. Nampak bukit Banjaran. Guys, dalam hidup pagi tak semestinya undang-undang karya besar. Tak semestinya ada rumah besar, ada
besar, muka besar, baju besar. Dengan yang mana kecil sekalipun, kalau kita cuba, mesti besar insyaAllah. Allah pernah berfirman, jika kamu bersyukur, aku tambah. Semoga bermanfaat. Okey guys, sampai di sini dulu video kali ini. Seperti biasa, tutur yang baik, cakap yang baik, buat yang baik. InsyaAllah semua yang baik. Kita jumpa lagi di next video. Assalam.